Drama Paksu Amara mengisahkan tentang Miza yang nekat untuk bercerai apabila suaminya, Wafi, ingin berpoligami dengan kekasihnya, Wardah. Pada masa yang sama, Miza sebenarnya sedang mengandung, namun perkara tersebut dirahsiakan daripada Wafi kerana dia tidak lagi mahu terikat dengan suaminya itu. Selepas perceraian, Miza cekal memulakan hidup baharu dengan menyewa sebuah bilik stor dan bekerja sebagai guru taska. Dalam perjalanan menjadi seorang ibu tunggal, Miza berkenalan dengan Pak Su atau nama sebenarnya Firdaus, bapa saudara kepada salah seorang pelajarnya yang bernama Amara. Pak Su merupakan seorang lelaki bijak dan penyayang yang menjadi sumber sokongan dan kekuatan kepada Miza. Tanpa disedari, kehadiran Miza juga membantu Pak Su menyembuhkan trauma lama yang selama ini menghantuinya. Namun begitu, bekas suami Miza, Wafi, mula menunjukkan sikap obses dan berusaha untuk rujuk semula dengan Miza. Keadaan menjadi lebih rumit apabila Wardah dan ibu Wafi terus mengganggu Miza dengan amaran agar menjauhkan diri daripada Wafi, sedangkan Wafi sendiri yang tidak berhenti memujuk Miza agar kembali kepadanya. Dalam pada itu, Pak Su Amara sentiasa membantu dan memudahkan urusan Miza sehingga Miza selamat melahirkan anak kembarnya. Atas dasar tanggungjawab dan kasih sayang terhadap Miza serta anak-anaknya, Pak Su memperisterikan Miza dan mereka akhirnya menemui kebahagiaan bersama. Wardah pula diceraikan oleh Wafi dan selepas melalui pengalaman tersebut, Wardah mula mengakui kekhilafan diri lantas memohon maaf kepada Miza. Mengenai keluarga Miza, Miza mempunyai seorang abang bernama Mizi. Bapa mereka telah meninggal dunia, namun segala harta peninggalan termasuk wang pencen dan rumah telah digunakan sepenuhnya oleh Mizi bersama keluarganya. Mizi juga memperlakukan ibu mereka seperti hamba, mengarahkannya menjaga anak-anaknya sementara Miza sering dihina berikutan nasib malang rumah tangganya. Mizi bukan setakat tidak memberikan sokongan, malah menambah tekanan emosi Miza. Atas rasa simpati terhadap ibunya, Miza membawa ibunya keluar dari rumah tersebut untuk mengajar abang dan kakak iparnya. Ibu Miza pula akhirnya bangkit tegas mempertahankan maruahnya sebagai ibu dan menguatkan tekad untuk menetap di rumah pusaka miliknya sendiri. Akhirnya, Mizi bertaubat selepas isterinya meninggalkannya, manakala Miza dan Pak Su Amara terus hidup bahagia bersama anak-anak mereka. Drama ini menunjukkan hubungan Miza dan Pak Su yang dibina bukan atas nafsu atau janji manis, tetapi tanggungjawab dan empati. Cerita ini mencabar naratif cinta dramatik dengan menonjolkan cinta yang tenang, matang dan melindungi. Drama ini berbeza daripada kebanyakan drama lain yang sering menumpukan cinta penuh konflik, janji manis atau emosi berlebihan. Sebaliknya, kisah Miza dan Pak Su menampilkan cinta yang matang, lahir daripada tanggungjawab, empati dan saling memahami situasi hidup masing-masing. Cinta mereka bukan untuk mencetuskan sensasi, tetapi untuk melindungi, memberi pemulihan emosi dan kestabilan hidup. Itulah yang menjadikan naratifnya lebih dewasa dan realistik berbanding drama cinta tipikal.